Welcome back to my channel Jejaka paling selek. Durhaka kau. Hari ini aku mau buat konten masak-masak. Dengan siapa? Of course dengan my lovely Fatima. Hari ini akan masak-masak untuk seorang jejaka yang handsome, jejaka yang manis senyumannya, matanya sangat menggoda, tapi buncit. Let's go. Jadi laki itu adalah Lama dah tak pergi rumah Daus. kau tinggalkan Fatima daripada Bali kau, lepas kau balik kampung lagi. Sengsara lah Abang Fatima ni. Makan hati sendiri, nampak lagi orang edit-edit kau dengan Aina. Sakit hati kau. Aina tu sikit lagi santet. Alah, dengan Aina tu video-video lama je pun. Yelah, tapi kenangan tu masih ada. Sumpah aku macam kecewa sikit, tapi tak apalah. Tak apa, lepas ni banyak kenangan dengan Fatima. Kalau dah menikah. Cantik cerita aku bikin saya salah tingkah melulu. Mana bodi mata. Durhaka kau. Aku mau masakkan untuk kau Aiman. Ha. Tapi kau mau makan apa? Request kau ada Aku apa-apa nak request kau? aku tak tahu nak makan apa, tapi aku nak kau masak makanan yang paling sedap yang kau masak, yang pernah kau masak apa. Kalau gitu aku fikir masak lemak cili api. Okey. Adakah Itu paling sedap lah tu. tak tahu. Adakah aku beli kunyit ya? Santai kunyit tu dah lama dah. Tak pun Dah hijau dah kunyit. kita kan kunyit. Dan jangan salah faham ya. Nanti aku fikir dulu apa mau masak. Okey. Tapi kau kena tak terfikir nak masak apa. tapi kau kena bantu aku ah. Tolong apa? Ya, kau kena bantu aku lah macam potong-potong bawang kah. Jadi adalah boleh. momen kita untuk edit di FYP TikTok nanti. Boleh. Kuni bagi je jawab aku FYP balik air mana? Boleh. Nanti aku potong bawang, aku potong semua yang ada kat rumah. Dah snap belum? Potong ni. Aku dah. Oh dah. Okey, jadi jom kita masak ya. Okey, jom. Durhaka kau. Telur sudah, ayam sudah. Bisingnya. Nak masak apa ni? Aku mau masak. Dia kena ada tujuan nak masak apa baru kita cari bahan dia. Sabar. Kau potong apa? Janganlah cium dia ni. Durhaka kau. Oh, ni ada ikan masin, boleh. Ikan masin. Ke sayur yang kita beli hari tu. Elok gitu. Masih okey ke ni? Ha. Kunyitnya mana? Tak tahu ada kah? Hari tu ada santan yang kita beli. Ada. Mana ya? Oh, di atas itu mungkin. Hari tu memang kunyit kita nak beli kah? Sebab orang kata ada lagi kunyit. Ini apa? Nugget. Oh, Yang boleh lah. aku beli tu. Tak sentuh guys. Daripada konten hari tu lagi. Dah berapa minggu dah. Engkau lah pergi Bali. Eleh. Ini lepas tu Kosong. Kau bagi siapa makan ha? Bukan penuh ke hari tu. Kerat kau 14 masuk dalam ni. tinggalkan lagi Fatima. Dah 7 dah lelaki aku terganti hari ni. Kau kan pergi Bali. Eleh. Pergi Bali lupa bini. Durhaka kau. Sini macam ada santan, tapi dia Ya Allah, ayam dengan sotong kau sekalikan bergaduh dia dalam ni weh. tak. Okey jap tu dorang. Mana kunyit? Oh, kamu kayak ikan kering yang tumbuk yang ikan kering gini. Masalahnya kita nak masak apa ni? Kita makan nasi putih, ikan masin, telur goreng, ayam kepala kicap. Oh, ada sardin. Biarkan kita beli santan tu hari. Ada. Mana pelik? Kan tinggal satu plastik. Tak ada, semua dah ada. Aku rasa masuk plastik ke rumahmu tu. Tak ada lah. Mustahil santan tu aku minum. Oh pula kalau santan aku minum.
Cuba kau ingat kau letak mana? Ya Allah, di mana santan? Tak tahu di mana. Kau belum pernah rasakan? Ni Keropok ikan. amplang. Amplang. Sambil-sambil masak makan sedap. Makan macam mana? Ni amplang. Ini amplang. Bukan begitu makan dia. Kunyah. Disebabkan tak ada sardin, tak ada santan, Makan tak ada dulu baru santan. Kita masak apa yang ada je. Oh, aku tahu dah masak apa. Ha. Campur je. Okay, sekarang ni kita mau masak apa ya? Oh, okay, mau masak ni. Masak apa? Ayam, sotong, telur masak tiram. Kau rasa? Masak tiram. Ya, kau tak pernah rasa. Sedap. Ya, aku pernah rasa. Ya tak? Aku tunggu kau bagi aku kerja. Sayur kau potong. Sayur potong Man, kamu tahu kaman, inilah kebahagiaan yang aku tunggu selama ni sebenarnya. Masak dengan kau, ada masa dengan kau, rasa Okey. macam happy betul. Kejap lagi kita nak pergi tengok wayang. Kita bekalkan untuk diorang rasa masakan kau sekali. Oh ya kah? Oh Nak boleh? tak? Nak masak apa? Belum ada lagi bahannya. Ada? Pisau ni boleh ambil pisau ni Mana Ke ada pisau? pisau lain? Bukannya untuk hiasan je ke? Bukan. Kau potong lah, man. Jangan kau bising-bising, weh. Bising betul mulut ni. Cepatlah Daus. Ya, sabar durhaka. Bawang pun belum potong lagi. Iya, sabar kau durhaka. Bahayanya kau pegang pisau. Rasa macam nak kena tikam dengan aku. Macam kau nak tikam aku. No. Sayur banyak ni. Banyak ke? Ha. Kita kenyang dulu, baru kita bagi makan 2 betina tu. Bagi lebihan je. Jangan bagi Tak tak pun- sangat lah dengan diorang tu. Iya. Diorang tu suka kutuk-kutuk kau tau. Ya. Ya. Aina dengan Pika tu, muka-muka ni Ninja Turtle. Hari tu dia cakap kan Daus kan. Dia cakap kau ni sibuk nak kejar-kejarkan. Siapa cakap? Aina dengan Pika. Kenapa kau rasa benda tu kau yang cakap? Aku sampaikan. Aku yang sampaikan ni. Kau yang rasa gitu? Kalau kau rasa aku ni ini kejar... dengan mulut dia orang sendiri tau. Tak, kalau kau rasa aku macam aku kejar-kejar kau, betul lah. So kenapa? Aku tak kisah. Dia macam memburuk-burukkan kau. Oh iya ke? Kau bayangkan kita ni dah elok-elok, lepas tu dia jadi toksik, nanti kita gaduh macam mana? Aku tak nak gaduh dengan kau dah. Kau tak ada hati dengan aku kamu. Aku ni ada hati dengan kau tau, Daus tau. Tapi disebabkan Daus! Tak adalah, sorry. Sangka terkena tangan, rupanya lain. Kau sangka terkena tangan, rupanya hati. Hati. Lainnya rasa macam happy je hari ni. Kenapa happy Daus? So ada iman. Okay, kita masukkan minyak teman-teman. Lepas tu kita akan goreng bawang ni secara rang. Kau tak perasan Iman? Di rumah aku ni dah banyak dah barang-barang baru. Kalau korang nak tahu, Daus ni jenis yang beli je barang macam-macam barang. Dia simpan. Orang cakap. Ya, Pisau ni rasa dah berapa banyak dah pisau dia beli lagi hari tu. Ya, sebab kalau macam aku rasa aku susah nanti kat AI Team tiada job sudah ke view ndak ke mana. Boleh aku Jual-jual pre-love balik. pre-love. Man, kau tahu tak yang sweet kalau seorang perempuan tengah masak. Suami dia datang dari belakang gini. Dia macam, sayang masak apa tu sayang? Inilah aku benci ni tempat masak begini. Lambat betul tu panas. Tak Bukan nampak betul panas Daus. Tak cukup panas, kau kena buka 15. Cukup mobil apa? Ini kan kalau aku kentut ni sumpah bau. Tapi ndaklah aku kentut. Ini function ke Daus? Ni, Kenapa? kuruskan badan. Makan Kau ambil satu nak rasa. rasalah Gatox. Baik. Gatox. Tak ada ke Gatox nak sponsor Aiman? Kata boleh kuruskan badan. Teringin juga nak makan ni. Boleh kurus ke tak? Ni masak berkuah ni Daus kan? Masak berkuah kan? Tak berkuah sangat. Biasa je ni. Saya tak tahu guys, Daus masak apa? Ayam masak tiram kau dah pernah rasa kah? Ayam masak apa? Ayam masak tiram. Kau nak makan dengan rumah aku kan? Kau rasa lah. Kau tengok je man. Korang nampak aku ni macam campak-campak. Tapi kau rasa nanti. Mesti kau rasa macam Ya. Daus jom Tak. kahwin. Allah.
Hitam badan aku. Tak apa Aiman, kita campak-campak je Okey, boleh. Jangan risau InsyaAllah Allah bagi sedap. Kau nak racun aku Tak adalah lambut lagi mau racun kau. Man potong cili boleh? Jahat. Potong 14, 15, 10. Okey, sudah gitu. Lepas tu kita bagi masuk. Kita bagi masuk perasa sikit. Aiman ni of service. Tak harunya. Cili kau ni dah berapa tahun dah ni Daud? Dah lombek kan ni. Cili yang masukkan terus lah. Masukkan je. Aiman makan pedas ke? Makan. Kau percaya je dengan aku, Man. Okey, alang-alang tu. Durhaka kau. Beruntungnya siapa dapat dia ni. Dah rajin. Disebabkan Daud cakap dia nak masak. Bukannya Aiman masak. Aiman dah habis potong bawang semua. So kita tunggu untuk makan masakan Daud sebantul. Jadi sebagai seorang Fatimah yang misali, Warahmah Sakinah Madani. Daud, lima mana Daud? Ada dekat situ yang kali hitam kamu. Kita akan masak kami tiga, okey? Durhaka kau. Sorry, tadi aku berak. Tak tahan, jadi aku stop masak tadi. Kesian Aiman dah lapar. Sabar Aiman. Fatimah tengah masak ni, sabar. Kesian Aiman, aku tahu dia lapar. Aku rasa aku minum lah tadi pagi. Minum susu coklat tu. Tu aku buang. Hah? Okey je. Sebab Aina je sebenarnya yang dapat tiket tu sebenarnya. Okay, so Aiman sudah siap. Apa? Sedap weh. Tiada beras di rumahku kalau kau perasan. Sumpah. Ya. Tiada beras. Okey. Jadi apa yang jadi adalah Kita makan ni je lah. udah nasi ni. Bila kau? Dah order lama dah. Tak, baru tadi aku baru jadi sampai terus. Ni kau mau masak lemak cili api kan, ni masak lemak cili api lala, sedap gila. Nasi pula tak cukup bahan, kalau cukup bahan aku rasa kau menangis tu makan aku punya masakan. Semua pun sedap. Puji awas kau lah puji Aiman. First and last sudah ni aku masakkan kau kalau kau tak puji aku. Tak. Selma kembang juga hidung. Tak, bukan masalah nak puji ke apa, tapi memang makan ni sedap. Kalau orang makan pun tak puji pun memang orang tambah lah, orang kata. Kan? Orang akan tambah juga walaupun orang tu tak puji. Jujur ni daripada hati ke lutut. Akanlah kenyang-kenyang. Terus kalau kau tak digandingkan solo duo dengan aku, kau akan memilih siapa? Untuk siapa weh? Kenapa tak tahu siapa? Sebab aku kan aku boleh masuk dengan semua orang, cuma rapat tu tidak. Faham. Kenapa waktu pemilihan partnership tu tak berubah tu kau pilih Aina? Apa? Kenapa kau pilih Aina? Aina. Kenapa tak pilih orang lain? Jujur dengan aku sebenarnya. Sebab pada masa tu aku kena cari orang yang betul-betul aku selesa. Mana boleh saya orang selesa? Dan Abang dia pun takkan bagi orang dengan orang yang selesa. dan dia sangat komit punya orang. Aku senang beratur dengan Aina weh.
Dan kita orang satu kepala. Kau jealous? Daus. Darah. Tak, dia memang gitu. Ayam ni juicy. Tak pernah masak ayam juicy. Daging juicy boleh kan? Kau tak tahu ke? Darah. Minta maaf Daus. Minta maaf sangat. Minta maaf. Kau kentut darah lah. Tapi ikan masin ni sedap. Kan? Dia tak terlalu masin. Dia rangup-rangup. Durhaka kau. Okay, so sekarang ni aku membawakan Aina makanan. Ini yang tadi kita masak ni. Kita mau bagi dia rasa dengan pika. Lepas tu ada masak lemak ni. Ini kita akan klaim kita yang masak walaupun kita belum. Okay, jadi kita tengok reaksi orang macam mana dan apa pendapat orang tentang masakanku. Aiman balik sudah rindu kau dengan Aiman. Durhaka kau. Okay, so aku sampai di bawah rumah. Tu Aina. Jom kita bagi dia. Aina tu sikit lagi santet. Alah, ni pun tunggu 2 jam. Ni aku dah masak tadi sama Aiman. Jadi aku mau kamu rasa. Kau masak ke Aiman masak? Kami 2 orang masak. Dia potong bawang, dia potong apa semua. Ada ikan masin, ada telur, ada ayam masak tiram, ada lala masak lemak. Tapi tengok dari luar belum makan. Weh, aku suka ni. Aina. Nanti kamu try lah. Okey ke tidak? Ya? Serius ke kau masak? Ada video tak kau masak? Ada, nanti kau nampak lah konten Tu ni. kau beli kat bawah tu. Kepala kau. Nanti aku kena record ke ni? Nantilah. Aku ada hadiah untuk kau. Apa? Nah. Tada. Oh ni. Macam tahu dah. Thank you. Okay, dah nanti kita orang record. Nanti kita orang edit lah kalau muka kita tak boleh control. Okey, boleh. Makan ni Pika, awas kau tak makan. Kau sakit kan Pika? Makan banyak. Tak, aku nak tanya telur masin ke telur biasa? Telur biasa. Warna orange. Omega. Okay, Sebenarnya tak boleh telur- kau bagi tahu Omega. Ya. Okey. So nampak kuning dia pekat. Dia memang pekat, dia ikut orang. Okay, Daus. Yalah, hati-hati korang. Ya, thank you Daus. Boy, bye-bye. Satu set je, satu lagi set ada. Tak ada, tu je. Aiman kuat makan weh. Aku masak banyak tapi dia kuat makan Dia gila. makan banyak ah. Ya. So portion aku hilang sebab dia makan ah. Dia kan dia makan untuk 2 orang. Yelah, Fatimah kan masak tadi. Ya. Okay, Daus. Thank you. Nanti kita orang buat video. Okay, bye. Jadi, jom kita tengok reaction diorang makan masakanku dengan Aiman ni. Sama ada sedap untuk diorang atau tidak. Yang pasti diorang tidak tahu yang makanan tu adalah makanan yang aku sudah kangkang. Aku sudah letak mantra-mantra untuk Aiman. Untuk Aiman lupakan Aina dan Aina lupakan Aiman. So, mari tengok reaction diorang ni. Durhaka kau. Okay guys, so kita orang dah sampai rumah. Kalau kita nak tidur, nak balik rumah masing-masing dah. Kita tengah tak sihat ni tapi demi menjadikan konten Daus, konten Aius lah kan. Kenapa tak sebut Aius kan? So kita orang akan makan. Daus masak. Katanya Daus dengan Aiman masak lah, tak tahulah. Takut-takut Daus yang masak. Aiman tengok je. Tapi hari tu ingat tak masa kita pergi camping? Aiman kata aku di culinary tau. So masa Ipan culinary. Sekejap, dia orang satu uni ke? Oh my god. Sebab tu masa kita pergi hari tu yang masak daging ni Aiman kan? Dia imposter. Tak tahu siapa imposter guys. Cuba korang bagi tahu kita orang sebenarnya siapa yang culinary. Bau sedap. Kan? Okay, so kita mula komen. Bau sedap guys. Aku suka bau ni. Ikan masin ni. Ni favourite aku. Oh my god, tengok ni korang. Kan? Okay, jom kita rasa. Kita nak rasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Amin. Apa ni? Ikan masin. Bawah dia. Ayam. Ayam ke? Banyak je lauk dia. Kan? Ada Aku ingat ayam. terung tadi. Ayam, ikan masin, telur. So ni guys. Sotong. Lepas tu dengan lala. Ni kalau hari-hari kita makan macam ni nak memang makan orang kaya. Aku rasa kalau hari-hari dia buat konten, kita okey je untuk ambil ration macam ni. Kita hari-hari kita akan bawa bekas pergi depan rumah dia. Yeah. Sorry ya guys, agak estetik sikit ASMR kali ni. Sebab sekarang pun dah macam pukul 12 malam dan esok kerja. 11.52 malam. Kau nak rasa dengan nasi terus ke? Kau rasa dulu. Tak apa, kita celup sudu yang sama dalam ni. Apa kita tak simpan kan? Okay. Sekejap. Nanti orang cakap, tak bagus lah dia. Tak ada lah. Tak nak makan lah. Makan je. Okay. Kuah. Okay, pekat tak cair. Aku tengok orang makan 29 buat gulai macam mana.
Kena gulai kan nombor 9 ni. Habislah silap orang lah kau bagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lelaki masak. Okay. Pedas dia tu pasal. Kek. Aku tengah demam kan. Mesti pedas lagi kek ni. Pedas dia kalau kau tersedak ni. Dia punya pedas. Weh, dia lambat tapi. Pedas dia macam cak. Kau tahu tak? Okey, Ah. semua ada okey. Habis ada komen lah tu dia dah okey. Dot. Tapi. Kurang masin. Kan dia macam. Pedas dia Tertawa. overshadow Dia rasa-rasa rasa tu. dia. Cuma dia tawar sikit. Tapi sedap. Mungkin sebab dia fikir nak makan dengan nasi kan. Betul, aku Ada rasa lauk. kalau- Oh, aku tahu. Dia kurang masin sebab ada combination ikan lain. masin. That's right. Ada Tapi ikan aku rasa masin. kuah ni kalau pekat sikit tekstur dia tu. Yes, lagi sedap. Aku suka reaction kau yes. Yes. Okay, kita yes kan? Bika? Yes. Okay, dah. Ayam dia. Jom kita makan. Kau makan ni, aku rasa dulu. Aku akan makan. Takut berjangkit nanti. Tapi sumpah dia punya pedas tu kalau kau tersedak. Memang akan terbatuk-batuk bahak-bahak weh. Ayam ni dia masak ke? apa? Kau dia beli? Ayam apa dia buat weh? Macam- Marinate je. Aina, Bukan. Dia punya pedas tu aku nak terbatuk. takut berjangkit dengan aku. Nak terbatuk. Bismillah. Lawa. Apa dia nak? Tunjuk kamera. Selalunya dia bulat. Ini dia dah. Oh, dia gunting eh? Dia gunting tu aku boleh tu. Selalunya dia akan cantik macam ni. Okay, aku tadi pakai sotong frozen. It's okay. Tapi kenapa dia macam ni? Okay. Senang je. Rasanya dia check. Okay, saya nampak something. Ayam dia ada merah-merah Ya, sikit. aku boleh tunjuk. Aina. Tunjuk Aina. Guys. Allah. Tak masak bagi dalam dia. Macam mak-mak weh. Kena komen siut. Dia orang mesti nak kita bagi reaction yang macam wah sedapnya. Lambat lagi. Kau gegas tau. Tapi okey lah ni. Macam contoh kan. Bangunan kita diserang zombie. Faham tak? Untuk duduk dengan masakan ni. Dan masakan yang diorang masak ni bukan yang macam Biasa-biasa. macam ayam masak kicap je. Ataupun ayam sambal je. Sedap weh. Kan? Pedas tu kau tahu tak? Pedas dia nak describe. Macam korang makan wasabi. Macam sekejap. ya. Serak pedas Tapi dia tu. tak sakit tekak. Aku boleh ni sotong dia senang nak gigit. Kan? Selalu kita masak sotong lagi-lagi sotong frozen macam ni dia akan sangat susah nak gigit. Tapi ni senang. Tak. Tak. Ini kalau tak cakap lelaki masak pun orang percaya. Sebab kita makan time dah sejuk. Kalau panas sikit mungkin mesti sedap. Dapat bagi 8 per 10. Sekarang kau bagi apa? Kalau panas 8 per 10 lah. Kira sejuk. Kalau sejuk 3 lah. Tak ada aku nak tak. Kalau sejuk ni dia jadi macam 7.5. Oh, kau 75. Aku sikit kan kau? 7. Sekarang. Ha. Kalau panas 7.5. Padahal maybe 9. Ha. Sebab aku suka ikan masin ni rangup. Sedapnya. Cuba ikan makan masa panas-panas dengan ni crunchy. Uish. Telur dia pula yang kalau kau Cair. potong telur kuning dia cair. Oh! Tapi aku nak macam ni kau cakap ohoi kan. Aku terfikir lagu Negeri Sembilan tu. Ohoi. Tapi aku tak ingat lagu apa. Ada. Hoi, kalau ada apa itu salah dah. Tahu lah weh. Apa kau noi jam? Kau mana aja. Selesai yang gulai-gulai. Okay, thank you Daus. Durhaka kau. Okay, thank you Daus dan Aiman. Terima kasih. Good job. Sudah sedap. Maybe yelah betul lah. Aiman selama ni ambil kelas kulinari. Kita tak tahu. Tentang kita tengok konten diorang pergi tapau kat kedai bawah. Betul ni. Tapi honestly aku condemn aku belum tentu boleh masak sedap. Durhaka kau.